Koperasi Usaha Anak Filda Berhad Air Hitam Keluang kini tidak menoleh ke belakang lagi susulan kejayaan menjana hasil tuaian lemon mencecah 1.8 tan atau 18,000 biji setahun. Langkah membuka ladang lemon yang mulanya dikritik masyarakat setempat kini terbukti membuahkan hasil apabila berkembang ke peringkat komersial menerusi pengenalan pelbagai produk hiliran. Ikuti laporan siri kedua oleh wartawan Diahul Haq Hamzah. Menerusi jenama komersial ABA, Koperasi Usaha Anak Filda Berhad atau KUAF terus berjaya mempelbagaikan hasil tanaman lemon kepada lebih 16 jenis produk kesihatan dan makanan. Pengeluaran kesemua produk berkenaan diuruskan sepenuhnya oleh anak syarikat koperasi yang bertindak sebagai penggerak utama dalam rantaian nilai tersebut. Kebanyakan produk yang dihasilkan adalah melalui kolaborasi bersama Universiti Malaysia Terengganu bagi rujukan kajian kebesanan serta khasiatnya yang diketuai Profesor Dr. Wan Iryani dan Alif Haikal. Kita nampak sekata semua permintaan yang nyata dan berhasiat. Seperti minyak urut pun kita dapat permintaan yang tinggi. Jus minuman, air minuman, terdiri daripada lemon detox, lemon asam boy, TO lemon dan lemonade. Itu antara permintaan yang tinggi. Dengan tambahan modal peribadi RM50,000, KUAF kini menghasilkan antara 2,000 hingga 3,000 botol jus lemon sebulan selain hampir 1,000 unit lemon kering. Langkah berani itu ternyata membuahkan hasil apabila produk lemon slice tempatan keluaran mereka kini mula diterima pasaran khusus secara berperingkat. Malah produk hiliran ini berjaya menarik minat segmen pelanggan tetap yang mencatatkan komitmen tempahan konsisten antara 30 hingga 60 kg setiap bulan. Dengan sokongan padu Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi, produk asal lemon keluaran koperasi itu telah dipamerkan di Dubai pada tahun lepas dan menerima pengaruh balas yang sangat positif. KUAF juga menerima peruntukan berjumlah RM200,000 pada 2025 bagi pembinaan kilang pemprosesan serta pembelian peralatan kritikal. Hasilnya, kapasiti semasa kilang berkenaan kini mampu menghasilkan sekitar 2,000 hingga 3,000 botol produk minuman pada setiap bulan bagi memenuhi permintaan pasaran domestik. KUAF menyasarkan dana tambahan RM100,000 bagi membina fasiliti bilik sejuk dan mesin pengekstrak minyak pati sebagai persediaan menembusi pasaran ekspor. Kita memerlukan kurung ataupun tempat bilik sejuk berkumpul untuk kita simpan buah fresh daripada ladang. Jadi jangka masa buah fresh tu dia akan lebih panjang berbanding kalau kita dapat daripada ladang kita terus simpan, dan seandainya kita ada fresh kurung, dia boleh menjangkau sehingga sebulan tahan selepas dipetik. Menerusi inovasi produk, kolaborasi penyelidikan dan strategi pemasaran yang berkesan, KUAF kini tersenarai sebagai satu daripada 13 usahawan satu daerah, satu industri atau SDSI 2.0 bagi tempoh rancangan Malaysia ke-12 iaitu 2021 hingga 2025 juga oleh KUSKOP.